Aku Ramli. Dikala ramai sedang dibuai mimpi, aku masih di lorong-lorong mencari cebis-cebis rezeki untuk meneruskan hidup yang semakin kosong. Kadang-kala, disebabkan tekanan hidup, aku sering membuat pertimbangan yang salah. Woi, tu kotakku. Sorry. Wajar ni kotak orang. Sorry, minta maaf. Orang tengah sedap tidur ni kotak orang. Aku putus harap. Mungkin inilah takdirku. Budak lorong yang tiada masa depan. Sehinggalah pada malam itu, Buat apa tadi? Cari kotak. Buat apa kotak? Nak jual. Nak jual? Berapa ringgit je jual kotak tu? Tak pastilah bang. Saya dah 3 hari tak makan. 3 hari ke Tak makan. Cari kerja pun tak dapat. Ada orang nak panggil tapi tak lepas. Dia Kenapa kata, tak dapat kerja? tak tahu. Mungkin tak mencapai kriteria yang dia nak kot. Saya sijil pun tak ada. Kemahiran pun tak ada. So mungkin diorang tak nak ambil saya kot sebagai pekerja. Kau boleh buat kerja apa je? Saya macam-macam boleh. Kalau abang bagi saya buat butter pun saya boleh buat butter. Tak kisah kerja susah? Betul, tak kisah. Datang daripada mana sebenarnya? Saya datang dari Johor, Batu Pahat. Kau betul-betul nak kerja ke ni? Boleh. Saya memang nak kerja. Sebab saya terdesak. Dah 3 hari saya tak makan. Tak apalah. Jom lah kau ikut abang Ayap. Boleh? Abang ada buat kerja sikit. Boleh. Sekarang ni, kedai Yayai ni kita baru nak buka dekat Rawang. Jadi, tak apalah. Sementara tu abang bagilah kerja apa-apa yang kau boleh. Jom masuk ikut abang. Okay, ni kedai Yayai. Ni kedai gadget kita yang terbaru. Kita ada buat repair juga. Jadi kita nak buat yang terbaik untuk customer-customer kita. Jadi abang harap kau kerja betul-betul. Kau tolonglah staff yang ada, Ami ke, Wak ke, Yusof ke, tolong je. Jadi kita nak bekerja ni, ingat kerja kita ni, kita nak tolong diri kita, kita nak tolong family kita, boleh tak? Boleh. Terima kasih bang. Saya akan bekerja kat kedai ni dengan sedaya upaya saya. Terima kasih. Tengoklah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah hadirkan seorang insan yang sudi memberikan peluang untuk aku mengubah nasib. InsyaAllah, aku akan bekerja bersungguh-sungguh dan tidak akan mensia-siakan peluang ini. Peluang yang telah lama aku nantikan. Alhamdulillah. Dek, okey tak kerja sini? Alhamdulillah okey bang. Okey, tak apalah. Dah habis kerja tu, boleh balik juga. Ni pun abang jumpa dia juga kat belakang. Dapat kerja sini. Kerja betul-betul tau. Jaga dia tu. Dah korang berdua dah boleh balik. Besok boleh masuk macam biasa dah. Kalau kerja betul-betul, kita buka kedai nanti, abang cuba ambil korang jadi kerja balik. Terima kasih bang. Okey dah boleh kemar-kemar, boleh balik dah. Terima kasih ya Allah kerana bagi aku kerja ni. Amin. Aku akan berusaha dengan lebih baik lepas.